Assalamualaikum, saya Aizam. Saya hari ini akan membentangkan presentation asas komunikasi dulu. Pengenalan. Komunikasi dalam perniagaan adalah elemen penting yang memulakan peranan utama dalam memastikan kelancaran dalam operasi dan kejayaan. Seterusnya, komunikasi yang baik membantu memperkukuh hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, meningkatkan produktiviti dan menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Dengan ada komunikasi, mereka dapat berasa bebas dan dapat berbual sama-sama. Komunikasi yang jelas dan tepat dapat membantu dalam membuat keputusan yang bijak, mengelakkan salah faham dan memastikan bahawa objektif perniagaan dicapai. Bermakna, mereka memahami keputusan mereka dan mengelakkan salah faham, memastikan objektif diorang tetap sampai pada satu masa dia. Seterusnya, kemahiran komunikasi efektif. Definisi dia, proses yang mana mesej yang disampaikan difahami dengan jelas dan tepat oleh pendengar dan penerima. Ciri komunikasi perniagaan yang berkesan dalam perniagaan. Seterusnya, saya akan ceritakan tentang 4 komunikasi yang berkesan dalam perniagaan. Completeness ataupun kesempurnaan, conciseness ataupun ringkas, consideration, pertimbangan, courtesy ataupun ihsan. Consciousness lengkap ataupun lengkap. Mesej perlulah lengkap, iaitu mengenai semua maklumat yang ada nak letak dalam surat itu, supaya tak ada penerangan lagi, orang boleh terus faham saja. Memastikan mesej mengandungi fakta yang lengkap kepada subjek yang dibualkan tersebut supaya tidak menimbulkan soalan kepada pendengar. Contoh dia, jika menghantar email yang bertujuankan promosi, perlulah mengandungi maklumat yang penting seperti harga, tempoh promosi dan lain-lain. Seterusnya, conciseness, iaitu ringkas. Komunikasi perniagaan harus disampaikan dengan ringkas dan tepat untuk mengelakkan maklumat yang berlebihan yang menyebabkan kekeliruan. Contohnya macam bercakap tentang perkara-perkara yang tidak penting, hanya fokus dengan perkara yang kita ingin sampaikan saja. Seterusnya, consideration ataupun pertimbangan. Mengambil kira keperluan emosi dan situasi penerima bagi mengelakkan salah faham. Contohnya, kita kena, sebelum memarahi mereka, kita kena faham dulu posisi mereka di mana. Dengan mempertimbangkan perasaan dan perspektif penerima, membuatkan mesej menjadikan relevan kepada keadaan mereka. Contoh, dengan menyelesaikan nada dan kandungan mesej kepada penerima tersebut mampu mengelakkan pergaduhan. Seterusnya, iaitu courtesy ataupun kesopanan. Kesopanan dalam komunikasi menunjukkan hormat kepada penerima, mampu membina hubungan yang baik. Mesej yang sopan harus menunjukkan penghargaan, menghormati pendapat orang lain dan tidak bersifat kasar supaya penerima tidak tersinggung. Contohnya, semasa berkomunikasi, kita perlulah menggunakan kata-kata yang positif dan membina supaya tidak mendowngrade seseorang. Tujuan komunikasi di tempat kerja ada 3. Ada kawalan, motivasi dan mengimbangi keperluan dan matlamat organisasi. Pertama sekali, kawalan merupakan fungsi utama bagi pengurus. Pengurus akan mahu mengawal tingkah laku pekerjanya supaya organisasi mereka dapat menyelesaikan matlamat mereka. Tetapi pengurus tidak boleh mengawal pekerja dengan berlebihan kerana mereka adalah manusia dan bukan robot. Yang kedua adalah motivasi. Dengan adanya komunikasi yang bagus di antara pekerja, mampu memberikan mereka semangat untuk mencapai matlamat dengan lebih pantas dan efisien. Pengurus perlulah dijadikan sebagai motivator kepada pekerjanya. Dengan itu, pengurus perlulah mengetahui bagaimana cara memberikan motivasi yang dapat memberikan impak yang besar kepada pekerjanya. Dan ketiga, mengimbangi keperluan dan matlamat organisasi. Matlamat organisasi dibentuk melalui perbincangan idea di antara ahli organisasi. Matlamat ni dia dibentuk dengan satu kumpulan industri tersebut. Matlamat organisasi hanya dapat ditetapkan jika mempunyai perpaduan suara masing-masing. Dengan komunikasi yang berkesan, matlamat organisasi mampu disiapkan dengan lancar. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Alia Badrisha akan membentangkan 3 topik, iaitu saluran komunikasi formal, rangkaian komunikasi formal dan kebaikan dan keburukan struktur komunikasi formal. Okey, kita mulakan dengan topik yang pertama, iaitu struktur saluran komunikasi formal yang terbagi kepada 4, iaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi mendata dan komunikasi bersilang. Untuk komunikasi ke bawah, ia dari pihak atasan ke pihak bawahan, iaitu dari pengurus urusan kepada pengurus bahagian. Seterusnya ke penyelia dan kaki tangan atau pekerja, untuk memberi dan menjelaskan arahan dan tugasan.
Komunikasi ke bawah boleh secara lisan atau bertulis. Maklumat juga dapat disebarkan dengan cepat. Seterusnya, yang kedua, komunikasi ke atas, iaitu dari pekerja di peringkat bawahan ke pihak atasan untuk mengemukakan cadangan, menunjukkan hasil kerja, menyediakan maklum balas dan mengemukakan soalan. Juga memberi maklum balas tentang sikap dan perasaan pekerja kepada pihak pengurusan. Yang ketiga pula, komunikasi mendata, iaitu pertukaran mesej dalam kalangan orang yang sama peringkat autoritinya. Ini bertujuan untuk berkongsi maklumat, menyelaraskan kerja, saling memberi sokongan dan menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Dan terakhir, komunikasi silang. Menyampaikan mesej atau maklumat oleh individu yang memiliki tahap perbezaan dengan individu lain yang tidak mempunyai aliran pelaporan terus. Sebagai contoh, pihak atasan berhubung dengan pihak bawahan tetapi berbeza bahagian. Okey, habis untuk topik yang pertama, kita teruskan dengan topik yang kedua, iaitu struktur rangkaian komunikasi formal yang terbahagi kepada 5, iaitu rangkaian perhubungan, rangkaian Y, rangkaian roda, semua rangkaian dan rangkaian bulatan. Kita teruskan lagi dengan topik yang terakhir, iaitu kebaikan dan kelemahan struktur komunikasi formal. Antara kebaikan struktur komunikasi formal ialah maklumat, arahan dan prosedur dapat disampaikan dengan lebih jelas dan konsisten. Seterusnya, memudahkan aktiviti pelaporan dan dokumentasi. Akhir sekali, struktur formal membolehkan mesej dan arahan disampaikan kepada pihak yang tepat. Untuk kelemahan struktur komunikasi formal pula adalah struktur kurang fleksibel, menyebabkan kesukaran untuk membuat perubahan segera jika diperlukan. Seterusnya, mengurangkan potensi kreativiti dan inovasi disebabkan pematuhan terhadap peraturan dan prosedur sedia ada. Akhir sekali, hubungan profesional yang kurang disebabkan struktur organisasi. Selamat sejahtera. Hari ini saya bentangkan untuk saluran komunikasi tidak formal. Komunikasi tidak formal di tempat kerja merangkumi peraturan, segera idea, maklumat dan mesej di kalangan rakan sekerja. Komunikasi tidak formal adalah bahagian semula jadi dan penting dari mana-mana organisasi atau tempat kerja kerana ia memupuk sahabatan, hubungan sosial dan rasa kekitaan. Ini slide pertama. Beberapa cara komunikasi tidak formal yang mungkin berlaku di tempat kerja adalah seperti berikut. Perbualan santai, aktiviti membina pasukan, acara sosial, perjumpaan tidak rasmi, membimbingkan dan sokongan rakan sebahaya. Dan selain itu, rantai gosip. Seseorang akan ke sana sini untuk memberitahu semua orang tentang maklumatnya, melibatkan seseorang individu memberitahu orang lain secara rawak, melibatkan satu atau lebih kumpulan yang mempunyai bersamaan untuk menghubungkan mereka bersama-sama. Yang ketiga, rantai kebakar-kalian. Tidak mementingkan siapa penerima maklumat, dilakukan secara rawak dan rambang. Yang keempat, rantai gugusan. Penyampaikan maklumat kepada individu terpilih dan individu itu memberitahu kepada orang lain. Yang ke slide 2, yang kelebihan struktur organisasi tidak formal. Komunikasi tidak formal adalah penting dalam organisasi kerana beberapa sebab. Tingkatkan melibatan pekerja, memupuk semangat berpasukan, galakan dialog terbuka, sokong perkongsian ilmu, mengeratkan hubungan dengan kepimpinan. Kelemahan struktur organisasi tidak formal. Potensi salah faham. Komunikasi tidak formal boleh kekurangan kejelasan dan format saluran formal yang boleh membawa kepada salah faham, salah tafsir dan menyebarkan maklumat yang tidak sesuai. Hai sekali, kesimpulannya komunikasi efektif sangat penting untuk kejayaan organisasi. Objektif komunikasi yang jelas, ciri komunikator berkesan serta saluran dan rangkaian komunikasi formal dan tidak formal memastikan kelancaran maklumat.
menegaskan struktur formal mempunyai kelebihan seperti ketelusan tetapi kurang fleksibel, manakala struktur tidak formal lebih cepat tetapi boleh kurang tepat. Gabungan komunikasi formal dan tidak formal yang seimbang penting untuk keharmonian dan kejayaan organisasi. Terima kasih.